Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Bicara Kadi Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Anda bersama saya DJ J Hafiz dalam sebagai orang panggil apa, host untuk hari ini. Jadi di sebelah saya seorang yang hebat, Tuan Kadi kita. Okey, Tuan Haji Khairuddin bin Salimin, Kadi daerah Tangkak. Jadi Tuan sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, itu yang kita nak dengar. Mantap Tuan. Macam mana perjalanan, okey ke? Alhamdulillah. Ala kulli hal wa fi kulli hal, maknanya kita yang pastinya kita mohon keselamatan, kelancaran. Kadang-kadang Allah letakkan seketika-seketika macam jam, tapi kita pandang kebaikan di sebaliknya, insya-Allah ada. Ya, betul. Itu yang kita nak, semoga dipermudahkan urusan lah kan. Jadi berbalik pada topik pembincangan kita hari ini, mesti anda semua penonton di luar sana ataupun pendengar di luar sana tertanya-tanya tentang tajuk pembincangan kita hari ini. Sekejap, saya nak beritahu kepada anda ni, stay tune ni. Okey. Tajuk pembincangan kita hari ini iaitu Walimatul Urus yang diberkati. Jadi Tuan, dalam topik Walimatul Urus yang diberkati ni, macam mana penerangan dia Tuan? Saya serahkan kepada Tuan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang bersamakan Tuan DJ Hafiz. Ya, betul. Dan sidang pendengar, hafizakumullah. Jadi kembali semula kepada soalan yang diajukan oleh Tuan DJ Hafiz tadi, Walimatul Urus yang diberkati. Makanya Walimatul Urus ni dah sinonim dengan masyarakat kita sekarang. Nak gimana Walimatul Urus? Kad undangan Walimatul Urus. Tapi kita balik semula, apa itu Walimatul Urus? Ketika saya kanak-kanak itu, Walimatul Urus itu macam ini majlis apa? Selalu kalau kat kampung saya panggil kondangan. Kondangan ni singkatan daripada kon undang mangan. Oh, ya Allah, Jawa Ustaz. Dia bahasa Jerman sikit-sikit lah. Masya-Allah. Dia kon undang mana? Suruh datang makan. Tu singkatan dia, kondangan tu. Tapi tak apa, kita balik sudah pada Walimatul Urus. Ianya berasal daripada perkataan ataupun kalimah bahasa Arab yang bermaksud daripada walimah itu sendiri ialah kenduri atau pertemuan atau jamuan. Yang ini lebih kepada majlis jamuan makan lah, yang diadakan untuk meraihkan pasangan pengantin baru, bagi menandakan penyatuan dua keluarga dan nak sebarkan majlis perkahwinan yang ada keberkatannya, ada kebaikannya di sisi agama. Perkahwinan tersebut, majlis perkahwinan tersebut, bagi yang majlis yang diadakan untuk perkahwinan tersebut, bagi yang bukan beritahu pada semua agama itu, perkara yang di luar agama itu, tiada keberkatan. Walaupun nak beritahu, dia ni dah berumah tangga. Jadi kalau jalan berdua pun benda yang baik dan bertambah-tambah kebaikan pada hilangnya fitnah dan sebagainya lah kan. Dia ni dah kahwin belum? Hari tu majlis, contoh macam tu. Itulah fokus pada walimah tadi, walimah majlis perkahwinan atau majlis jamuan, nak beritahu sebar luaskan, insya-Allah. Kemudian yang diberkati, balik pada keberkatan itu, kalau kita lihat barakah itu pun daripada perkataan Arab. Kalau kat kampung saya pun lain juga dulu. Masa saya kanak-kanak, bila pergi kenduri balik bawa berkat. Tu dekat kampung saya dia ada nama lain pula berkat tu, bontrot. Bawa bungkusan tu balik rumah makan keluarga. Yang saya tengah tidur pun masa saya tak pergi dikejut untuk makan sama. Masya-Allah, barakallah. Tabarakallah, alhamdulillah. Jadi barakah itu ada kaitannya juga. Dah dapat makan dekat majlis, bawa balik lagi, panjang dia punya jariahnya, panjang dia punya infaknya. Sama-sama dapat makan. Masya-Allah. Beri jamuan orang makan kan, masya-Allah. Banyak dia punya fadilat, kelebihan-kelebihannya, masya-Allah. Jadi menjurus kepada Walimatul Urus yang diberkati, itulah majlis perkahwinan yang ada keberkatannya, ada kebaikannya di sisi agama. Bagi yang minta maaf, bagi yang bukan daripada agama itu, perkara-perkara yang di luar agama itu tiada keberkatan, walaupun kadang-kadang nampak macam berkat. Dia benda-benda yang baik dan bertambah-tambah kebaikan padanya, insya-Allah. Baiklah, para pendengar dan penonton, jangan ke mana-mana sebab selepas ni kita akan ada pengulusan yang lebih lanjut. Jangan ke mana-mana, stay tune. Radio An-Nur. Baiklah,
Baiklah, kembali semula kita dalam Bicara Kadi, Radio Anur Majlis Agama Islam Negeri Johor, Cahaya Inspirasimu. Saya bersama dengan, masih lagi bersama dengan Tuan Kadi kita. Tuan masih okey lah? InsyaAllah. Masya Allah, itu yang kita nak dengar kan. Masih okey, kena masih okey. bersemangat. Walaupun kadang-kadang penat, kena okey. Ya, kita nampak tu. Tapi disebabkan walaupun kita nampak dia penat, tapi dia masih lagi nak membantu masyarakat di luar sana tentang penerangan berkaitan dengan isu-isu perkahwinan dan juga walimatul urus yang diberkati. Jadi Tuan boleh teruskan dengan penerangan seterusnya. Alhamdulillah. Sidang penonton, sidang pendengar, hafizakumullah. Jadi bila dah sebut walimatul urus tadi, mungkin sikit sebanyaklah kita dapat kefahaman apa itu walimatul urus dan apa yang dimaksudkan diberkati tadi. Dan tak lari daripada itu ataupun tak boleh lari daripada itu, ianya perlulah mempunyai beberapa syarat ataupun beberapa instrumen ataupun beberapa perkara yang perlu dijaga untuk supaya ada keberkatannya, supaya walimah itu menepati sebagaimana kehendak agama. Dan contohlah kenapa kita nak adakan walimatul urus. Tak boleh kahwin senyap-senyap. Contohnya kan, dah kita beritahu tadi awal, tujuannya ialah untuk hebahan. Kenapa? Ini ada dalam agama kita. Contohnya dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW pernah mengadakan walimah. Dia kata, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun daripada isterinya sebagaimana walimah yang baginda adakan atas pernikahannya dengan Zainab radhiyallahu anha. Saat itu baginda mengadakan walimah dengan seekor kambing. Maka ulama menghukumkan adalah sunat muakkadah. Perkara ini sunat. Jadi perkara harus kita boleh buat. Sunat apatah lagi, memang dapat pahala. Yang mana kita faham wajib itu mesti buat, tinggal dosa. Dan fiqhnya begitu. Dan sunat itu kita buat dapat pahala. Baik. Tinggal rugi. Macam tu. InsyaAllah begitulah keadaannya. Jadi kenapa kita nak buat walimatul urus? Itulah antaranya untuk kita hebahan tadi tu. Tujuannya meraihkan perkahwinan. Yalah, orang ni punya suka, seronok ni kahwin. Dia dalam hidup ni ada 5 waktu yang sangat-sangat memberi touching lah, memberi kesan dalam kehidupan. Pertama kanak-kanak. Ini apa yang saya pernah belajar dulu lah. Tuan guru saya mengajar begitu. Kemudiannya ketika bersama-sama di asrama dan juga ketika bertunang. Kadang orang dulu tunang tu kalau boleh hari-hari nak tengok tunang, bangun tidur nak tengok tunang, ataupun kadang-kadang waktu-waktu terluang tu nak tahu apa khabar tunang, masya-Allah kan. Sedangkan tunang tu hanya ikatan biasa je, tapi ialah manusia sebagai manusia memang ada tarikan-tarikan tertentu yang menjadikan begitu interesting, menarik sebagainya kan. Kita memang mata kita lihat keindahan cantik. Ketika seorang sahabat baginda Rasulullah SAW ditanya, pakai pakaian cantik indah pergi masjid. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Masya-Allah, tabarakallah. Sungguhnya Allah tu Maha cantik, suka pada kecantikan. Jadi berbalik semula pada perbualan kita tadi atau perbincangan kita tadi, ya, selain daripada hukumnya, tujuan, hebahan itu tadi, juga dengan walimatul urus tadi kita dapat meraihkan pengantin, menggembirakan pengantin. Dah ada dalam gembira, masya-Allah. Yang saya sebut tadi yang keempat, iaitu perkahwinan. Sebab itu kadang-kadang orang ni dia punya berjumpa dengan majlis perkahwinan itu teringat-ingat sampai bila-bila. Sampai bila-bila dia suka kan, dia seronok. Sampaikan ada kaitan pula perkahwinan kalau orang yang beriman ini meninggal dunia, bila dapat jawab soalan-soalan kubur, malaikat pesan apa? Tidurlah kamu seperti tidurnya. Pernah dengar? Rasa Ustaz pernah tengok ni? DJ pernah tengok. Tidurnya pengantin malam pertama. Seronoknya tidur tu. Rasa dunia anda yang punya. Itulah. Tapi kalau yang belum rumah tangga, silakan. Biar rasa tidur malam pertama tu macam mana. Dan seronoknya malam pertama, siapa yang dah lupa, mungkin boleh cari lagi lah malam pertama gitu. Wallahu a'lam, insya-Allah. Itu sebahagian daripada santai lah, secara santai.
Baik, seterusnya. Apa kepentingan tadi walimah yang kita nak buat tadi, selain daripada itu hukumnya sunat muakkadah, ia mengelak daripada fitnah. Yang saya pernah ada sebut tadi juga, dia berjalan berdua, ini kan hari itu majlis dawat, dia lah suami isteri, dah ada hebahan dah. Memang sunat. Kalau zaman dulu hebahan tu, saya ingat masa kanak-kanak, dia orang sanggup panjat pokok tinggi. Nak buat apa? Nak pasang tu horn tu, speaker besar tu yang horn tu. Buka lagu kuat-kuat nak bagi tu orang kampung, ni kat tempat ni ada majlis. Sekarang tak perlulah, dengan media sosial yang agak rancak sekarang ni, insya-Allah dah mudah dah. Allah bagi kemudahan insya-Allah. Kemudian yang saya sebut juga menggemarkan pengantin dan mengeratkan silaturahim di kalangan keluarga dan juga ahli Korea sebagainya dan saudara mara insya-Allah. Dan yang paling penting juga kita nak dapatkan keberkatan. Dekat situ banyak ibadah-ibadah yang sampingannya ada, memberi makan pada orang ramai. Kemudian majlis itu dipenuhi dengan yang kita dituntut oleh agama, dengan adanya selawat, dengan adanya silaturahmi, bersalaman antara saudara muslim sama muslim, beri salam, jawab salam, masya-Allah. Dan boleh meningkatkan ketakwaan, masya-Allah. Perkahwinan itu sendiri meningkatkan ketakwaan. Masya-Allah, tabarakah, wallahu alam. Masya-Allah. Alhamdulillah, itulah dia sedikit penerangan yang diberikan oleh Tuan Kadi kita. Jadi sebagai kesimpulan yang saya boleh ambil daripada penerangan tersebut ialah walimatul urus ni ialah perkara yang sunat untuk kita lakukan, terutama untuk kita sebarkan dan mengelak daripada fitnah. Betul tuan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Apa yang saya faham macam tu. Baiklah para pendengar dan penonton, jangan ke mana-mana sebab selepas ni kita akan ada pengulusan yang lebih lanjut. Jangan ke mana-mana, stay tune. Radio An-Nur. Kembali semula dalam rancangan Bicara Kadi. Jadi saya akan teruskan dengan Tuan Kadi kita untuk bagi beberapa sikit rumusan mungkin. Silakan Tuan. Terima kasih DJ Hafiz. Ya, betul. Sidang pendengar, sidang penonton, Hafizakumullah. Alhamdulillah, kita sambung semula sedikit lah sebagai perkongsian dengan had masa ataupun apa disebut kekangan masa begini yang sikit. Apapun majlis kita ambil asasnya itu ataupun kita mengambil asalnya itu, hukum mengadakan majlis walimatul urus tadi sunat. Sunat, maka ada kebajikan, ada pahalanya. Namun dalam pada itu kita kena jaga. Kalau solat itu, walaupun solat sunat, ada rukunnya, ada syaratnya. Tak boleh mentang-mentang ni sunat, ikut suka. Tak boleh. Kita kena ikut peraturan dan adab-adabnya. Begitu dengan walimatul urus. Ada adab-adab dan peraturannya. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat ikut, di situlah ada keberkatannya, insya-Allah. Contohnya, adab masa majlis akad nikah itu sendiri. Adab berpakaiannya. Saya sharing, saya kongsikan secara ringkas saja. Contohnya, adab berpakaian tidak menyerupai agama lain. Kaum lain tak apa, tapi agama lain. Pakaian agama itu. Suci dan bersih. Ini bukanlah suatu kewajiban, tapi sebolehnya kita usaha untuk ke arah tu. Tutup aurat, ini wajib contohnya. Dan pakaian itu tidaklah terlalu sempit, tidaklah longgar dan tidak jarang atau nipis. Dan perkara-perkara yang contoh dilarang memakai emas bagi yang lelaki, ataupun sutera bagi lelaki, yang sutera tulen tak boleh. Jadi dan untuk itu mudah-mudahan kita dapat laksanakan, dapat amalkan benda tersebut. Dan suka saya mengambil sedikit rumusan dalam penyampaian ini, dalam perkongsian ini. Jadi Islam menyarankan majlis yang diadakan walimatul urus tadi itu agar diberkati biarlah sederhana, secara sederhana, dan tidak membebankan pada kedua-dua pihak, sama ada pihak lelaki atau pihak perempuan. Yang ini dengan mengundang saudara mara yang terdekat, jiran tangga dan sahabat-sahabat rapat. Dan kalau boleh jangan dibezakanlah antara orang yang mungkin kedudukannya berharta ataupun yang miskin, boleh sama aja. Itu antara saranan agama kita. Dan apa yang dibuat oleh kajian, sebahagian daripada kajian itu mendapati salah satu punca berlaku perceraian ataupun perpisahan, pembubaran perkahwinan ini adalah kerana tidak adanya keberkatan. Walaupun perkara itu seperti subjektif, tapi benda itu dapat dirasai.
dapat dirasakan apabila ikut cara agama yang betul, peraturan adabnya, insya-Allah keberkatan dan rahmat Allah SWT ada padanya. Memang kita tak boleh cari suami yang sempurna. Begitu juga dengan isteri yang sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi saling menampung, saling mengimbangi, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan perkahwinan itu bila kita ikut peraturan dan adabnya, kita dapat menjauhi pula maksiat daripada majlis tersebut dan sebagainya, sebagaimana peraturan-peraturan dan adab-adab yang ada dalam agama kita, insya-Allah. Dan juga jangan dengan fatwa yang ada kita di Johor ini khususnya lah, iaitu contoh macam kuda kepang kan. Bila ada unsur-unsur yang syirik kat situ, memuja sajen, buat ancak sebagainya, itu salah satu daripada antara perkara yang saya mungkin nak share lah dengan kongsikan supaya kita hindarkan perkara tersebut. Termasuk yang lain lah, contoh percampuran lelaki perempuan yang bukan mahram dan sebagainya, itu dapat dihindarkan. Mudah-mudahan kita semua dapat laksanakan sebaik mungkin sebagaimana syariat Islam anjurkan, ajarkan, aturkan, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkahwinan kita perkahwinan yang membawa kepada til jannah. Sekarang ni semua orang boleh sebut til jannah, insya-Allah. Sampaikan kalau kita tengok doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada pernikahan atau dalam perkahwinan itu, apa, dalam lagu Maher Zain, kau tak silap saya, barakallahu lakum. Saya nyanyi tak sedap, nanti hujan. Dia kata semoga Allah memberkati kamu berdua pengantin, dan diberkati wa baraka alaikuma, dan berkati atas kerja kamu, wa baraka alaikuma wa jama' bainakum, dan dihimpunkan kamu dalam segala kebajikan. Masya-Allah, tabarakallah. Wallahu taala alam. Terima kasih. Jadi alhamdulillah, itu dia sedikit penerangan atau perumusan yang telah diberikan oleh Tuan Haji Khairuddin bin Salimin, iaitu Kadi Daerah Tangkak. Jadi setakat itu sajalah perbincangan kita untuk episod kali ini. Untuk episod akan datang insya-Allah ada lagi. Terus kekal dengan Bicara Kadi, Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.